Baiklah, selamat datang. Hari ini kita nak selam lebih dalam tentang Amerika Syarikat, sebuah negara yang jujurnya sangatlah luas dan pelbagai, sampai rasa macam satu benua sendiri. Kita akan terokai macam mana geografi, penduduk dan budayanya boleh bercampur dan menghasilkan sebuah negara yang penuh dengan perbezaan yang menarik. Okey, ini peta perjalanan kita untuk hari ini. Kita akan mulakan dengan melihat muka buminya yang ekstrim. Lepas tu kita akan kenali penduduknya yang digelar kawah cair. Seterusnya, kita tengok sikit macam mana negara ini diuruskan dan akhir sekali kita akan rasa sendiri apa itu pengalaman Amerika. Jom kita mulakan. Okey, bahagian pertama. Kita nak cerita pasal tanahnya dulu. Dekat sini kita akan nampak betapa besarnya skala fizikal Amerika ni. Dari puncak gunung paling sejuk dan tinggi sampailah ke lembah yang paling panas di muka bumi. Kita mulakan betul-betul dari atas, dari titik tertinggi di seluruh benua Amerika Utara, Gunung Denali di Alaska. Bayangkan, dengan ketinggian 6,190 meter, puncaknya yang sentiasa berais tu memang jadi idaman dan cabaran pendaki dari seluruh dunia. Dari tempat paling tinggi, kita turun pula ke arteri utama negara ni, Sungai Mississippi. Panjangnya hampir 3,800 kilometer. Sungai ni dah macam nadi utama untuk perdagangan, pertanian dan juga budaya di bahagian tengah Amerika. Yang ini memang menarik. Kepelbagaian geografi ini juga hasilkan iklim yang sangat ekstrim. Cuba bayangkan, dalam hari yang sama, satu tempat di Alaska boleh cecah suhu negatif 40 darjah Celsius. Manakala di Death Valley, California, suhunya boleh mencecah 50 darjah Celsius. Panas membahang. Kenapa suhunya boleh berbeza macam tu? Sebabnya, Amerika Syarikat ni merentasi macam-macam zon iklim. Ada pantai tropika macam di Florida dan Hawaii, ada hutan yang cantik masa musim loro, ada gurun yang kering kontang di barat daya dan juga ada puncak gunung bersalji macam di Colorado. Jadi, lanskap di Amerika ni memang ada macam-macam. Anda nak panjat gunung? Ada banjaran Rockies dan Appalachians. Nak tengok keajaiban alam? Pergilah ke Grand Canyon. Atau mungkin nak santai di tepi pantai? Boleh pilih antara pantai lautan Atlantik atau Pasifik. Semua ada. Okey, jom masuk bahagian kedua. Kawah cair Amerika. Sama macam tanahnya yang pelbagai, macam tu jugalah dengan 335 juta penduduknya. Jom kita kenal sikit, siapa sebenarnya yang membentuk masyarakat Amerika hari ini. Dengan populasi seramai 335 juta orang, Amerika Syarikat ni merupakan negara ketiga paling ramai penduduk di dunia. Jumlah yang besar inilah yang menjadi asas kepada kepelbagaian budaya, idea dan pengalaman yang ada di seluruh negara. Dari segi demografi, Amerika ni memang macam sebuah mozaik. Walaupun majoritinya berkulit putih, ada komuniti Hispanik dan kulit hitam yang sangat besar dan semakin berkembang yang terus menambah warna kepada kepelbagaian budaya negara ni. Kalau kita tengok dari sudut kepercayaan pula, majoriti rakyat Amerika memang beragama Kristian. Tapi, ada satu trend yang makin ketara. Hampir 30% penduduknya tak menganut mana-mana agama. Ini menunjukkan landscape keagamaan di sana sentiasa berubah. Kehidupan di Amerika ni kebanyakannya adalah kehidupan bandar. Bayangkan, lebih 80% penduduknya tinggal di kawasan bandar dan pinggir bandar. Sebab itulah, bandar-bandar besar macam New York, Los Angeles dan Chicago jadi pusat ekonomi dan budaya yang sangat penting. Walaupun bahasa Inggeris tu bahasa utamanya, jangan terkejut kalau anda dengar orang bercakap dalam bahasa Sepanyol di mana-mana. Ini menunjukkan betapa besarnya pengaruh komuniti Hispanik yang dah jadi sebahagian penting daripada masyarakat Amerika. Seterusnya, bahagian ketiga, cara Amerika berfungsi. Okey, sekarang jom kita tengok pula sistem dan statistik yang membentuk kualiti hidup di negara ni, dari cara ia ditadbir sampailah ke data-data sosialnya. Amerika Syarikat ditadbir sebagai sebuah republik persekutuan. Maksudnya macam ni, kuasa tu dibahagikan antara kerajaan pusat di Washington DC dengan kerajaan di 50 negeri yang berbeza. Sistem ni bagi setiap negeri kuasa untuk buat undang-undang sendiri untuk banyak perkara. Kalau kita tengok kad laporan negara ni, AS dikategorikan sebagai negara berpendapatan tinggi. Kadar cilik hurufnya tinggi dan secara purata jangka hayat penduduknya sekitar 79 tahun. Ini semua menunjukkan kualiti hidup di sebuah negara maju. Pusat kuasa politik negara ni terletak di ibu negaranya, Washington DC. Dari sinilah negara ditadbir dengan Presiden Joe Biden sebagai ketua negara dan kerajaan pada masa ini. Okey, kita dah sampai ke bahagian terakhir, pengalaman Amerika. Jadi bila kita gabungkan geografi, penduduk dan sistem pentadbiran ni, apa hasilnya? Jom kita tengok sendiri budaya, pemandangan dan pengembaraan yang menanti di sana. Kalau cakap pasal keindahan alam semula jadi, Amerika memang ada banyak tempat yang hebat.
Taman-taman negara macam Grand Canyon dan Yellowstone memang mampu buat sesiapa pun terpegun. Belum lagi cerita pasal pantai-pantai di California dan Miami yang popular di seluruh dunia. Mercu tanda budayanya pula, masing-masing ada cerita tersendiri. Patung Liberty contohnya adalah simbol kebebasan dan harapan. Papan tanda Hollywood pula melambangkan impian dan pengaruh budaya pop Amerika yang kita semua kenal. Bagi sesiapa yang suka aktiviti lasak dan pengembaraan, pilihannya memang tak terhad. Anda boleh cuba daki The Night Appalachian yang bersejarah, main ski di cerun salji Pergunungan Rocky ataupun berseronok di taman-taman tema yang bertaraf dunia. Dan akhir sekali, pengalaman di Amerika ni tak akan lengkap tanpa merasai budaya tempatannya. Kenalah cuba burger dan BBQ dia, tengok perlawanan sukan yang penuh semangat dan rasai sendiri kemeriahan Times Square di New York. Jadi, kesimpulannya, dari landscape fizikal sampailah ke masyarakatnya, Amerika Syarikat ni bukanlah sebuah negara yang seragam. Sebaliknya, identiti sebenar negara ni terletak pada kepelbagaiannya yang luar biasa. Ia satu gabungan kontras yang dinamik dan sentiasa berubah. Ini membawa kita kepada satu persoalan yang menarik untuk difikirkan. Dalam sebuah negara yang ada 335 juta cerita yang berbeza, adakah wujud satu cerita tunggal yang betul-betul boleh menggambarkan apa itu Amerika? Itu sesuatu untuk kita renungkan bersama.